Abang janji, abang delete. Tak payah percaya. So bayangkan kalau gambar ataupun video privasi korang tersebar tanpa kebenaran korang, confirm korang akan takut, korang akan rasa malu, and then korang akan rasa hilang maruah. Jika benda tu melibatkan kanak-kanak, Akta Kesalahan Jenayah Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 boleh digunakan. Jika berkaitan dengan bahan lucah pula, Seksyen 292 Kanun Keseksaan boleh terpakai. Dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 boleh digunakan untuk ambil tindakan terhadap penyebar tersebut. Apa yang korang boleh buat sekiranya korang adalah mangsa? Yang pertama, mestilah kita kena laporkan kepada polis ataupun NGO untuk perlindungan diri kita sendiri. Dan kedua, sekiranya terdapat ancaman, dapatkan perintah sekatan. Yang penting, jangan diam, sebab anda ataupun korang ada hak untuk lindungi diri korang dan maruah korang. Yang penting, ambil tindakan.